Rasa degupan jantungku berlari tak tertahan. Tak sangka kisah ini berlaku di rumah sendiri. Halo, nama saya Liana Harun. Saya berumur 42 tahun. Saya seorang isteri dan ibu yang tidak pernah menyangka akan melalui detik-detik ini. Di rumah kami di Kota Baru, Kelantan. Sebelum ini, hidup saya cukup biasa berkahwin dengan suami, Faizal, yang sudah tiada isteri dan membesarkan anak lelakinya, Aryan, yang baru berumur 9 tahun ketika saya masuk ke dalam hidup mereka. Tapi semuanya berubah musim panas yang lalu, ketika Faizal sedang bertugas jauh di Johor dan saya hanya tinggal berdua dengan Aryan di rumah. Saya bukanlah orang yang mudah rapat dengan Aryan pada mulanya. Dia seorang budak pendiam, penuh hormat tapi jauh, memanggil saya Makcik Liana sejak hari pertama. Saya tidak mahu menjadi pengganti arwah ibunya, cuma mahu jadi teman yang tenang dan boleh bergantung, sentiasa ada bila dia perlukan. Faizal pula seorang lelaki yang penyayang, tapi sering sibuk dengan kerja di syarikat logistik antarabangsa yang memaksanya kerap bertukar-tukar lokasi, dari Kuala Lumpur ke Melaka, kadang-kadang bahkan ke Singapura. Saya yang menguruskan rumah, dari urusan dapur, membeli barang, membayar bil, hingga membantu Aryan dengan pelajaran. Hari-hari berlalu, Aryan semakin membesar, dari seorang budak yang pendiam menjadi remaja tinggi lampai dan pintar. Tapi jarak antara kami masih terasa, sesuatu yang tidak pernah saya paksa untuk dipatahkan. Namun, musim panas itu membawa satu perubahan kecil yang saya tidak jangka. Suatu hari, ketika saya cuba mengangkat bakul baju yang berat di lorong rumah, tiba-tiba Aryan keluar dari biliknya. Dia diam-diam memegang bakul itu dan berkata, "Makcik, biar saya tolong." Saya terkejut, tapi hatiku berdebar. Kejadian kecil itu membuka ruang baru dalam hubungan kami, ruang yang selama ini tidak pernah saya sangka wujud. Pagi berikutnya, saya dapati dapur sudah bersih, kopi disediakan di atas meja di sebelah tempat saya membaca. Aryan duduk di depan saya, memegang cawan kopi sambil tersenyum, tanpa berkata sepatah kata pun. Malam Jumaat itu pula, selepas saya penat mengemas ruang tamu dan mengatur perabot, Aryan datang membawa sesuatu yang istimewa. Dia duduk di sebelah saya, membuka beg kainnya dan mengeluarkan satu set krem tangan berbau lavender dan pudina, haruman kegemaran saya. "Ini untuk Makcik, sebab Makcik banyak buat untuk kami," katanya perlahan. Saya tidak mampu berkata apa-apa. Hati saya berdegup laju, mungkin kerana keletihan, mungkin kerana kejutan. Saya sentuh lengannya, rasa hangat yang tenang, dan dia memandang saya tanpa sepatah kata. Malam itu, kami menonton rancangan komedi bersama, tertawa sepuas hati sehingga air mata mengalir. Tidak ada dinding yang memisahkan kami lagi. Kami lebih rapat dari yang saya sangka. Hari-hari selepas itu, hubungan kami berubah perlahan-lahan. Aryan mula membantu saya mengemas rumah, menyediakan sarapan, meninggalkan nota kecil yang manis di meja makan. Saya bukan hanya menjadi ibu tiri, tetapi sesuatu yang lebih dari itu, teman yang dia perlukan, dan mungkin saya juga. Namun, saya tidak tahu betapa dalamnya perubahan itu akan membawa kami ke persimpangan yang tidak pernah saya jangka. Panas terik di Kota Baru itu seakan membakar setiap inci ruang rumah kami. Namun hatiku mulai terasa sejuk dengan kehadiran Aryan yang semakin memberi perhatian. Aku masih ingat betul pagi itu. Aku keluar dari bilik mengenakan baju kurung moden berwarna merah jambu lembut, rambutku disanggul kemas, dan aku sempat menyembur sedikit wangian melati di leher. Ketika melangkah ke ruang dapur, aku terkejut melihat Aryan sudah berdiri di situ, mengenakan t-shirt putih dan seluar trek hitam, sedang menyusun kasutnya dengan teliti di tepi pintu. Dia menoleh, mata kami bertemu, dan dia memberi senyuman yang buat jantungku berdegup lebih kencang daripada biasa. "Macam nak pergi majlis ke, Makcik?" Dia berseluruh dengan nada santai, tetapi aku tahu dia cuba menyembunyikan sesuatu. Aku hanya tersenyum dan membalas, "Hanya nak ke pasar saja, Aryan." Hatinya ternyata tersentuh dengan aku yang nampak rapi dan bersemangat.
Rasanya seperti aku bukan lagi hanya ibu tiri yang dingin, tetapi seorang wanita yang dia mahu hargai. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil yang dilakukan Aryan membuatkan aku berasa sangat terharu. Setiap pagi, aku dapati dapur sudah bersih, sarapan seperti telur dadar dan roti bakar sudah tersedia, lengkap dengan secawan teh tarik yang masih hangat. Kadang-kadang ada nota kecil diletakkan sebelah pinggan bertulis, "Terima kasih, Makcik," atau "Semoga hari ini ceria." Aku mula menyedari, anak lelaki itu sedang membuka hatinya sedikit demi sedikit. Suatu petang, ketika aku sedang mencuci pinggan di dapur, Aryan tiba-tiba muncul dari belakang. Aku memakai baju kurung santai berwarna kelabu muda, rambutku terikat longgar dan sedikit beralun, wajahku tanpa sebarang makeup. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri dekat dan tiba-tiba membuka paip air sejuk, mengambil spen dari tanganku dan berkata, "Dah, biar saya buat." "Makcik, rehatlah." Aku memandangnya, terkejut tapi juga terharu. Dia bukan lagi budak pendiam yang aku kenal, tapi seorang anak lelaki yang ingin menunjukkan kasih sayang dengan cara sendiri. Aku diam, membiarkan dia mengambil alih kerja itu. Suasana di dapur menjadi sangat tenang, dengan cahaya matahari yang menembusi jendela, menerangi wajah Aryan yang penuh ketulusan. Dia duduk di lantai, menyerahkan segelas teh pudina yang baru diseduh. "Minumlah, Makcik," katanya lembut. Aku duduk berhadapan dengannya, menghirup teh itu perlahan sambil memandang matanya yang penuh makna. "Selalu Makcik pakai baju simple je, tapi cantik sangat," katanya tiba-tiba, membuat aku tersenyum malu. Suaranya tidak kasar mahupun terlalu manja, tetapi penuh kehangatan seorang lelaki yang mula melihat aku sebagai lebih dari sekadar ibu tiri. Kami berbual tentang masa depan Aryan selepas tamat sekolah menengah. Dia bercadang untuk sambung belajar dalam bidang komunikasi atau reka bentuk, kerana minatnya yang mendalam terhadap kreativiti dan perincian. Aku turut berkongsi minat yang sama, dan kami ketawa melihat betapa kami berdua suka memerhatikan perkara kecil seperti susunan tuala atau cawan kopi dengan bunga kecil di atasnya. Malam itu, aku tidur dengan hati yang sedikit lega, walaupun tidak dapat menafikan ada sesuatu yang berbeza dalam hubungan kami. Sesuatu yang tidak dapat aku jelaskan sepenuhnya, tapi aku tahu ia akan membawa kami ke arah yang lebih rumit. Hari berikutnya, pagi di Kota Baru terasa lebih segar dengan sinar matahari yang menerobos masuk ke dalam rumah kayu kami yang sederhana. Aku memakai baju kurung hitam satin yang anggun, dipadankan dengan tudung syifan berwarna merun lembut, dan menitir sedikit minyak wangi gaharu di pergelangan tangan. Rambutku disanggul kemas, memperlihatkan leher yang halus dan memberi aura keanggunan yang tak disengajakan. Ketika aku melangkah keluar dari bilik, aku melihat Aryan sedang berdiri di depan pintu rumah, menyusun kasutnya dengan rapi. Dia mengenakan baju tee berwarna kelabu dan seluar jeans hitam. Wajahnya bersih dan rambutnya yang hitam disikat kemas ke belakang. Matanya memandangku lama, seolah-olah cuba menyampaikan sesuatu yang selama ini terpendam. "Macam nak pergi ke majlis ke, Makcik?" katanya sambil tersenyum nipis. Aku tersenyum kembali. Hati berdebar-debar. "Hanya nak ke pasar beli barang keperluan saja," jawabku ringkas. Hari itu, aku merasakan ada sesuatu yang berbeza dalam udara. Hubungan kami semakin rapat, dan aku mula merasakan kehadiran Aryan bukan sekadar anak tiri, tetapi seperti seseorang yang mula membuka hatinya untukku. Setiap pagi, aku dapati dapur sudah bersih. Sarapan pagi sudah tersedia dengan secawan teh tarik yang masih panas. Kadang-kadang dia tinggalkan nota kecil bertulis, "Terima kasih, Makcik," yang membuatkan hatiku tersentuh. Suatu petang, ketika aku sedang mencuci pinggan, Aryan datang dari belakang. Lalu dengan senyuman lembut dia membuka paip air sejuk dan mengambil spen dari tanganku. "Dah, biar saya buat." "Makcik, rehatlah," katanya dengan penuh perhatian. Aku hanya diam, membiarkan dia mengambil alih. Dia duduk di lantai, menyerahkan segelas teh pudina yang baru diseduh.
Minumlah, makcik, ajaknya lembut. Selalu makcik pakai baju simple je, tapi cantik sangat, katanya tiba-tiba, membuat aku tersipu malu. Suaranya penuh kehangatan, bukan seperti budak lelaki biasa yang aku kenal sebelum ini. Kami berbual tentang masa depannya selepas tamat sekolah menengah, cita-citanya untuk belajar dalam bidang komunikasi atau reka bentuk. Aku turut berkongsi minat yang sama, dan kami ketawa bersama melihat betapa kami berdua suka memerhati perkara kecil seperti susunan tuala atau cawan kopi dengan bunga kecil di atasnya. Namun, malam itu, walaupun aku tidur dengan hati yang sedikit lega, aku tahu ada sesuatu yang berbeza di antara kami. Sesuatu yang tidak mudah aku fahami tetapi pasti akan membawa kami ke arah yang lebih rumit dan tidak dijangka. Aku hanya mampu berdoa agar semuanya berjalan dengan baik, walaupun naluriku berkata sebaliknya. Musim panas di Kota Baru semakin membakar bumi, namun hatiku terasa lain daripada kebiasaan. Suatu petang, ketika aku sedang mengemas ruang tamu yang sederhana, aku memakai baju kurung moden berwarna krem lembut dengan corak bunga kecil di hujung lengan. Rambutku disanggul longgar dengan beberapa helai dibiarkan terurai menutupi bahu. Peluh menitis di dahiku, tapi aku teruskan juga, mengangkat dan mengatur semula perabot yang agak berat. Kepala terasa pusing, tetapi aku bertekad untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Tiba-tiba, pintu bilik terbuka perlahan dan Aryan keluar sambil membawa beg kain berwarna kelabu tua. Dia berjalan ke arahku dan duduk di sebelah sofa, memandangku dengan senyuman lembut namun penuh makna. "Makcik, saya bawa sesuatu untuk makcik," katanya perlahan sambil membuka beg itu. Aku terkejut melihat dia mengeluarkan satu kotak kecil yang kemas, berisi set krem tangan dengan aroma lavender dan pudina, haruman kegemaranku yang aku jarang beritahu sesiapa. "Ini untuk makcik," katanya dengan suara yang hampir berbisik. Hatiku berdegup kencang, keletihan seolah hilang seketika. Aku tidak mampu berkata apa-apa, hanya menatap wajahnya yang penuh keikhlasan. Aku capai tangannya dan sentuh lembut kulitnya yang hangat. Dia memandangku dalam-dalam, tanpa sepatah kata keluar dari mulutnya. Malam itu, kami duduk bersama menonton rancangan komedi di televisyen. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kehangatan yang bukan sekadar hubungan ibu tiri dan anak tiri. Kami ketawa bersama-sama, air mata terkadang mengalir di sudut mata kami. Tanpa sedar, kaki Aryan duduk sangat hampir dengan kakiku, seolah-olah mahu menghapuskan jarak yang selama ini wujud di antara kami. Keesokan harinya, aku terjaga dengan dapur yang sudah bersih rapi, telur goreng dan roti bakar tersusun cantik di atas pinggan, lengkap dengan secawan kopi panas yang diletakkan berhampiran tempat aku biasa membaca surat khabar. Di samping itu, ada nota kecil bertulis, "Terima kasih kerana sentiasa ada, Makcik." Hati aku bergetar, perasaan yang suka aku terjemahkan. Hari-hari seterusnya, Aryan semakin menunjukkan perubahan. Dia membantu mengemas rumah, menyediakan sarapan, dan kadang-kadang berdiri di lorong sambil mengemas rambut dan menyesuaikan selendang yang dipakai. Dia bukan lagi anak lelaki yang pendiam dan jauh, tetapi seorang remaja yang mula membuka hatinya untukku. Aku mula merasakan ada sesuatu yang sedang berkembang, sesuatu yang lebih daripada sekadar kasih sayang biasa. Namun, aku masih cuba mengekang perasaan itu, mengingatkan diri bahawa aku adalah isteri kepada ayahnya dan ibu tirinya. Aku cuba untuk tidak membiarkan perasaan itu menguasai hati, namun kehangatan yang terjalin di antara kami semakin sukar untuk diabaikan. Aku tahu hari-hari mendatang akan membawa cabaran yang lebih besar, dan aku belum bersedia untuk menghadapi apa yang akan berlaku. Hari itu, udara panas Kota Baru terasa semakin membakar kulitku, tetapi hatiku berdebar-debar dengan perasaan yang sukar kuungkapkan. Setelah selesai mengemas ruang tamu yang bersepah, aku duduk di sofa sambil menarik nafas dalam-dalam. Aku memakai baju kurung moden berwarna putih bergaris halus biru, dipadankan dengan selendang shifan biru muda yang terurai lembut di bahuku. Kakiku bersandar di atas karpet lembut warna kelabu,
dan aku terasa penat seperti tidak pernah sebelum ini. Tiba-tiba, pintu bilik terbuka perlahan dan Aryan muncul membawa sebuah beg kain berwarna hitam. Dia berjalan ke arahku dengan langkah tenang. Wajahnya kelihatan serius tetapi ada sinar lembut di matanya. "Makcik, saya ada sesuatu untuk makcik," katanya perlahan sambil duduk di sebelahku. Aku pandang dia, sedikit terkejut dengan sikapnya yang semakin mesra itu. Dia membuka beg itu dan mengeluarkan satu kotak kecil kemas. Di dalamnya terdapat satu set krem tangan dengan wangian lavender dan pudina yang aku sangat gemari. "Saya ingat makcik suka bau ni," katanya sambil tersenyum malu. Hatiku berdegup kencang dan aku mencapai tangannya, menyentuh kulitnya yang hangat dengan perlahan. Dia memandangiku tanpa berkata sepatah kata, hanya senyuman yang tulus terpancar dari wajahnya. Malam itu, kami duduk bersama menonton rancangan komedi di ruang tamu. Gelak tawa kami bergema dalam bilik yang sunyi, dan untuk kali pertama aku rasa ada kehangatan yang lebih daripada sekadar hubungan ibu tiri dan anak tiri. Tanpa sedar, kaki Aryan terletak sangat hampir dengan kakiku, seolah-olah menghapuskan jarak yang selama ini wujud antara kami. Keesokan paginya, aku terjaga dan dapur sudah bersih rapi, dengan sarapan pagi lengkap yang disediakan oleh Aryan. Ada telur goreng, roti bakar dan secawan kopi panas di atas meja membaca. Di sebelahnya, sebuah nota kecil bertulis, "Terima kasih kerana sentiasa ada, Makcik." Hatiku bergetar, perasaan yang suka aku terjemahkan. Hari-hari berikutnya, Aryan semakin menunjukkan perubahan yang ketara. Dia membantu aku mengemas rumah, menyediakan sarapan dan kadang-kadang berdiri di lorong sambil memperbaiki rambut dan menyesuaikan kain selendang. Dia bukan lagi budak lelaki pendiam dan jauh, tetapi seorang remaja yang membuka hatinya untukku. Aku mula merasakan sesuatu yang sedang berkembang, sesuatu yang lebih daripada sekadar kasih sayang biasa. Namun, aku cuba mengekang perasaan itu, mengingatkan diri bahawa aku adalah isteri kepada ayahnya dan ibu tirinya. Aku tidak mahu membiarkan perasaan itu menguasai hati, tetapi kehangatan yang terjalin antara kami semakin suka diabaikan. Aku tahu hari-hari mendatang akan membawa cabaran lebih besar, dan aku belum bersedia menghadapi apa yang bakal berlaku. Rasa takut dan harapan bercampur baur dalam hatiku, membuat aku tidak tenang setiap kali bertentang mata dengan Aryan. Aku masih terkejut dengan apa yang telah berlaku di antara kami, seolah-olah dunia ini tiba-tiba berubah dan aku terperangkap dalam dilema yang sukar diungkapkan. Malam itu, selepas berbual dan ketawa bersama Aryan, aku merasa sesuatu yang tidak pernah aku rasai sebelum ini, suatu kehangatan yang bukan sekadar kasih sayang seorang ibu tiri kepada anak tiri, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan rumit. Aku duduk termenung di ruang tamu, mengenangkan betapa jauh perjalanan kami selama ini. Dari permulaan yang dingin dan penuh jarak, hingga ke saat-saat kecil yang penuh makna seperti dia membantu aku mencuci pinggan atau meninggalkan nota manis di meja sarapan. Aku terfikir, adakah ini satu kesilapan? Atau mungkin, ini adalah takdir yang tidak dapat aku elak? Aku teringat kata-kata Aryan malam itu, saat dia menyentuh tanganku dengan lembut dan berkata, "Makcik, saya cuma nak buat sesuatu untuk makcik." Perkataan itu terngiang-ngiang di telingaku, mencetuskan gelombang perasaan yang mengelirukan. Aku tahu aku harus menjaga jarak, tapi hati ini seolah-olah menolak untuk menurut. Aku membayangkan bagaimana sepatutnya aku bertindak. Mungkin aku perlu berbincang dengan Faizal tentang perasaan yang semakin suka aku kawal ini. Atau mungkin aku harus mengambil langkah untuk melindungi diri dan keluargaku daripada perasaan yang boleh merosakkan segalanya. Namun, setiap kali aku cuba untuk menjauhkan diri, Aryan muncul dengan senyuman yang tulus dan perhatian yang membuat aku lemah. Aku juga teringat bagaimana selama ini aku hanya menjadi seorang isteri yang sibuk dengan kerja suami dan urusan rumah, dan bagaimana aku sering merasa sepi walaupun dalam rumah yang penuh dengan orang. Kini, kehadiran Aryan membawa warna baru dalam hidupku,
walaupun warna itu bercampur dengan kekeliruan dan kebimbangan. Perasaan ini bukan pengkhianatan kepada suamiku, tapi aku takut ia akan menjadi satu rahsia yang memusnahkan segala-galanya. Aku berdoa agar aku diberi kekuatan untuk menghadapi segala dugaan yang mungkin datang. Namun, dalam hati aku tahu, jalan yang aku lalui kini semakin sukar dan berliku, dan aku tidak pasti ke mana akhirnya akan membawa kami semua. Aku tidak menyangka malam itu akan mengubah segalanya. Setelah beberapa hari berlalu dalam keheningan dan ketegangan yang tidak terucapkan, tiba-tiba Aryan datang mengetuk pintu bilikku dengan perlahan. Aku sedang duduk di atas katil, memakai jubah rumah berwarna biru gelap yang longgar. Rambutku terurai lepas tanpa ikatan, sedikit kusut selepas seharian penat. Lampu bilik hanya menyala samar, memberikan suasana yang intim dan tenang. Dia masuk dengan langkah perlahan, membawa sebuah beg kecil warna hitam. Matanya kelihatan serius, tapi ada kesungguhan yang jelas terpancar. "Liana, saya perlu bercakap dengan awak," katanya dengan suara serak dan berbisik. Jantungku berdegup laju. Aku tahu ini bukan perbualan biasa. Dia duduk di tepi katil, membuka beg itu dan mengeluarkan sebuah surat kecil yang dilipat kemas. "Saya tahu perasaan ini salah, tapi saya tak mampu lagi simpan semua ini dalam hati," katanya, suaranya hampir pecah. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, tanpa diduga, dia mengeluarkan sebentuk cincin emas putih yang ringkas tapi elegan, tersimpan dalam kotak kecil berlapis kain sutera. "Saya nak awak tahu, saya sayang awak, bukan sekadar sebagai ibu tiri saya," katanya dengan mata yang berkaca. Aku terpaku, segala rasa campur aduk dalam dada, antara takut, sedih, dan keinginan yang tidak boleh aku nafikan. Saat itu, aku rasakan dunia berputar laju. Perasaan yang selama ini kubendung tiba-tiba meletup dengan hebat. Tapi aku juga tahu, apa yang dia nyatakan adalah satu risiko besar yang boleh meruntuhkan segalanya perkahwinan aku dengan Faizal, keluarga kami, dan maruah diri. Aku cuba menarik nafas panjang, cuba mengawal diri. "Aryan, ini bukan mudah, kita tak boleh biarkan perasaan ini terus berkembang," aku berkata perlahan, cuba menenangkan hati yang penuh gelora. Tapi dia menggenggam tanganku erat, seolah-olah mahu aku faham bahawa dia serius, dan bukan hanya bermain-main dengan perasaan. Malam itu membawa satu persimpangan yang tidak pernah aku jangka. Aku tahu aku perlu membuat keputusan, tetapi hatiku bagaikan terperangkap dalam perangkap yang sukar untuk aku lepaskan. Perasaan yang terlarang dan pertarungan antara tanggungjawab serta keinginan mula membelenggu fikiranku. Aku termenung lama, memikirkan apa yang harus dilakukan seterusnya. Namun, dalam keheningan malam itu, aku rasa sesuatu yang lebih gelap dan misteri sedang menanti di hadapan. Sesuatu yang akan menguji bukan sahaja hubungan kami, tetapi juga kekuatan diriku sebagai seorang wanita, isteri, dan ibu. Malam itu, selepas Aryan meninggalkan bilikku dengan hati yang berat, aku duduk termenung di atas katil sambil memegang cincin emas putih yang dia berikan. Lampu bilik yang malap memantulkan bayangan bingkai-bingkai gambar keluarga kami di dinding, membebankan dan penuh dengan kenangan lama yang kini terasa jauh. Aku tahu, apa yang berlaku malam itu bukan sekadar perasaan biasa, tapi sesuatu yang boleh mengubah hidup kami selamanya. Keesokan harinya, aku cuba melupakan kejadian itu, berpura-pura seperti tiada apa-apa yang berlaku. Namun, setiap kali aku melihat Aryan, hatiku bergetar. Dia juga kelihatan berubah lebih tenang, tetapi matanya menyimpan rahsia yang tidak dia ungkapkan. Kami berdua cuba mengelak dari bercakap tentang malam itu, tetapi jarak di antara kami semakin rapat dan sukar untuk dielakkan. Satu petang, ketika aku sedang mengemas bilik stor yang kecil dan sempit, Aryan tiba-tiba masuk membawa sebuah kotak berat. "Boleh tolong saya angkat ini ke rak atas?" tanyanya dengan suara perlahan. Aku mengangguk dan ikut dia ke dalam stor. Ruang yang sempit itu hanya muat untuk kami berdua berdiri rapat.
Bau wangian lembut yang aku pakai semalam masih melekat pada baju kurungku yang berwarna pisi muda. Ketika aku cuba mengangkat kotak itu, tangan kami tersentuh secara tidak sengaja. Hawa dingin malam itu terasa berubah menjadi panas yang membakar dada. Aryan memandangiku dengan mata yang syarat dengan keinginan dan ketakutan. Saya tak sanggup lagi berdiam diri. Liana, bisiknya penuh emosi. Aku menarik nafas panjang, cuba mengawal perasaan yang semakin sukar dikawal. Namun, saat itu, pintu stor tiba-tiba diketuk dengan kuat. Kami terkejut dan saling berpandangan. Ketegangan menyelubungi ruangan kecil itu. Aku segera membuka pintu, dan di sana berdiri suamiku, Faizal. Wajahnya serius dan matanya tajam memerhati kami berdua. "Apa yang kamu buat di sini?" Suaranya dingin dan penuh tanda tanya. Dalam sekelip mata, segala rahsia yang selama ini kami cuba sembunyikan terancam terbongkar. Aku tahu, malam itu akan menjadi titik perubahan yang besar dalam hidup kami. Apa yang akan terjadi selepas ini? Adakah cinta dan kepercayaan kami akan hancur berkecai? Atau masih ada harapan untuk memperbaiki segalanya? Pertanyaan itu menggantung di udara, menanti jawapan yang belum aku temui. Ketegangan di dalam stor itu terasa seperti hendak meletup pada bila-bila masa. Faizal berdiri tegap di hadapan kami. Wajahnya yang biasanya lembut kini berubah menjadi serius dan penuh tanda tanya. Aku masih berdiri di sebelah Aryan, jantungku berdegup kencang, seolah-olah seluruh dunia berhenti berputar. Bau harum wangian gaharu yang aku pakai bertembung dengan bau peluh ketegangan yang memenuhi ruang sempit itu. Faizal memandang kami dengan mata yang tajam, seolah-olah cuba membaca apa yang tersembunyi di antara kami. "Apa yang kamu buat di sini? Kenapa kamu berdua dalam ruang ini?" Suaranya dingin, dengan nada yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Aku cuba menjawab, tetapi kata-kata seolah tersekat di kerongkong. Aryan memandang ayahnya, dan aku melihat ada perasaan bersalah dan takut yang terpancar jelas di wajahnya. Dalam sekelip mata, segala rahsia yang selama ini kami cuba sembunyikan, kini terancam untuk terbongkar. Aku tahu peristiwa ini akan menjadi titik perubahan yang besar dalam hidup kami. Faizal mengambil langkah ke hadapan, dan aku dapat rasakan ketegangan itu semakin memuncak. Suasana menjadi sunyi seketika, hanya bunyi nafas kami yang saling beradu. "Liana, Aryan, aku mahu kamu berdua jujur pada aku. Apa sebenarnya yang sedang berlaku?" Suaranya tegas, tetapi aku dapat mengesan kesedihan yang mendalam di dalamnya. Aku menundukkan kepala, cuba mencari kekuatan untuk mengungkapkan segala yang terpendam. Namun, hatiku masih penuh dengan kekeliruan dan rasa takut akan akibat yang bakal menimpa kami semua. Sementara itu, Aryan memandang ke arahku, seolah-olah mencari sokongan dan keberanian. Aku tahu aku tidak boleh melarikan diri lagi. Segala perasaan yang selama ini kami cuba sembunyikan kini sudah sampai ke puncaknya. Aku teringat betapa sukar perjalanan ini, penuh dengan perasaan yang bercampur bau cinta, kesetiaan, rasa bersalah, dan keinginan yang tidak dapat dipadamkan. Detik itu, aku sedar bahawa hidupku telah berubah selamanya. Tidak lagi ada jalan untuk kembali ke masa lalu yang penuh dengan kepura-puraan dan jarak. Kini, aku harus menghadapi kebenaran yang pahit dan menentukan masa depan kami semua. Namun, persoalan yang menggantung di udara masih belum terjawab. Apakah cinta ini akan memusnahkan atau menyelamatkan kami? Dan siapakah yang akan terluka paling dalam kisah ini? Suasana dalam rumah kami di Kota Baru menjadi sesak dengan keheningan yang memekarkan. Aku berdiri di tengah ruang tamu, mengenakan baju kurung moden berwarna jingga lembut, tudung sutera yang terikat kemas menutupi rambutku yang beralun, dan kaki telanjang menyentuh lantai kayu yang dingin. Detik itu, aku merasa seperti segala yang selama ini aku pegang mulai runtuh satu persatu. Faizal memandangku dengan mata yang penuh luka dan pengkhianatan,
Sementara Aryan berdiri di sebelahku, wajahnya dipenuhi penyesalan. Aku tahu, apa yang berlaku bukan sahaja mengguncang hubungan kami, tetapi juga meruntuhkan dunia yang selama ini kami bina bersama. Perasaan yang terlarang dan rahsia yang tersimpan menjadi beban yang tidak tertanggung. Aku cuba menenangkan hati sambil berbisik, kita perlu bercakap dengan jujur, Faizal. Semua ini tidak boleh dibiarkan berlarutan. Suaraku lemah tetapi tegas, menandakan aku sudah bersedia menghadapi apa sahaja akibatnya. Faizal mengangguk perlahan, dan aku dapat melihat dia juga bergelut dengan perasaan sendiri. Malam itu, kami duduk bertiga, membongkar segala rahsia yang selama ini tersembunyi. Kata-kata yang terungkap adalah campuran antara pengakuan, penyesalan, dan harapan yang sukar diungkapkan. Aku tahu, jalan di depan kami tidak mudah. Ada luka yang harus disembuhkan dan kepercayaan yang harus dibina semula. Namun, di sebalik semua kekalutan itu, aku tidak dapat menafikan bahawa ada sesuatu yang masih mengikat kami, ikatan keluarga yang sukar diputuskan walau apapun terjadi. Aku memandang Aryan dengan mata yang penuh kasih sayang, walaupun hati ini penuh dengan pergolakan. Ketika malam semakin larut, aku teringat akan nota kecil yang pernah dia tinggalkan di meja sarapan. Kata-kata yang sederhana tetapi penuh makna. Terima kasih kerana sentiasa ada, Makcik. Mungkin itu adalah kunci untuk kami terus bertahan, menghadapi segala dugaan yang mendatang. Tetapi, di dalam lubuk hati yang paling dalam, aku tahu bahawa apa yang berlaku ini hanyalah permulaan. Ada rahsia lain yang belum terungkap, dan ada cabaran yang lebih besar menanti kami di hadapan. Adakah kami mampu mengharungi badai ini bersama? Atau adakah semuanya akan hancur berkecai? Hanya masa yang akan menentukan. Namun saat ini, aku berdiri di persimpangan antara cinta, pengkhianatan, dan pengorbanan. Dan aku tahu, kisah kami belum berakhir di sini.